Weh, korang nampak burung ni? Laju gila. Dalam beberapa saat je angsa ni dah boleh mati. Macam mana tu? Siapa yang tekan like dan subscribe sekarang, abang doakan rezeki dia lancar. Cepat tekan sekarang. Ini ialah Peregrine Falcon. Burung ni dikatakan burung paling laju di dunia dan telah direkodkan kelajuan menjunam dia boleh melebihi 320 km sejam. Itu dah sains-sains supercar. Dah kalau dia laju macam tu, mesti serangan dia membuatkan ramai mangsa langsung tak sempat sedar apa yang berlaku. Ini antara serangan-serangan Peregrine Falcon kepada mangsa dia. Memang gila. Menurut korang Peregrine Falcon ni hebat tak? Cuba komen dekat bawah. Macam mana tu?